Selamat tengah hari sahabat-sahabat. Jumpa lagi kita di channel saya, Dinis Anak Selaku. Jom kita menerjah. Selamat tengah hari kepada pemandu-pemandu trailer, pemandu-pemandu lori sampah, kepada pemandu bas-bas ekspres, bas-bas persiaran, bas-bas kota, bas henti-henti, bas sekolah. Hari ini hari Sabtu, hari ini ada yang sekolah, ada yang tak sekolah. Dan penunggang-penunggang penghantar makanan, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi, selamat tengah hari semua. Semoga semuanya sukses dalam pemanduan. Mari sahabat-sahabat, kita terjah Max Highway hari ini. Wah, tengok angin kuat ni sahabat di Max Highway ni. Kereta banyak lah. Tengok tu kereta apa entah dia dekat-dekat dengan orang yang tu. Cubalah kau sondol kereta orang, tak pasal-pasal kau kena bayar kan. Apa nak dikejar tu. Macam ada nak buat kerja mengejar orang. Kadang-kadang macam tu lah sahabat, pemandu-pemandu ni. Apa dia nak kejar tu. Tambah lah kalau petang tu kan, kalau di KL macam dia seorang kat jalan kan. Tak nampak ke orang bawa kereta penuh jalan. Bukannya kira orang muda je, orang tua pun bawa kereta nyentuh sahabat. Orang tua pun sama, tengok bawa tu. Kedua lah di sini 90 je sahabat. Saya bos 90. Apa benda, kita nak lari laju-laju, nak mengajar apa kan. Sini jam lah. Pada turun bukit jam kan. Tol. Sebab dekat sini tol sahabat. Selalu tak dulu-dulu mana ada jam sini. Sekarang ni orang dah banyak guna jalan ni dah. Utara, selatan cuma gunakan jalan ni. Itulah, kadang-kadang orang nak laju-laju kawasan ni sahabat. Tengok ni dah habis hancur, nampak sahabat ni. Kata apa tu sahabat, kereta
Kat macam mana tu? Semua orang punya kereta semua macam tu habis. Ni lagi sebelah ni, tengok. Tu lah sahabat. Dekat tempat macam ini kau buat macam itu. Apalah diorang ni. Takkan tak boleh baca tol tu kat mana kau nak masuk. Tu cakap diorang ni. Kali tengok lah, ada touch and go, kau masuk lah touch and go. Semua dah sana, tak ada naik dah tu. Apa bondonya, apa bondonya. Tu. Entahlah sahabat. Tengok lah kat tol ni, dah tahu dia punya ni tak boleh kan. Menyusahkan orang betul diorang ni. Macam-macam. Entah apa konoi jang, ekau jang, aduh. Tu ambulan ada pipop, tapi orang tak bagi lalu, kenapa? Pipop ambulan. Apa konoi jang, ekau menung ajo. Apalah kau entah di mana. Tu itulah sahabat-sahabat, keadaan saya ni macam tu lah. Pemandu-pemandu sahabat, tengok tu, dah tahu dia nak pergi ke ni, masuk sini buat apa. Macam-macam sahabat. Dia orang ni entah apa nak kejar entah. Apa pasang speed trap ke apa tu, ke nak tengok sungai. Kau menung ajo. Ni bodoh ni.